membawa kita ke Terengganu. So setelah SPRM Azam Baki didesak sebegitu rupa, semalam saya bertanya, kenapa tidak ada tangkapan terhadap Tun Mahathir oleh SPRM? Kenapa tidak ada tangkapan terhadap Azmin? Kenapa oleh KDN dengan video kabur dia? Kenapa tidak ada tangkapan terhadap Sanusi yang Saifuddin kata dia ada masalah REE dan sebagainya? Kenapa tidak ada tangkapan terhadap Hadi Awang? Mahathir tu, apa yang kita tak kata Mahathir, kita tak tangkap. Itulah jerong yang sebenar. Kita tak tangkap. Oh, dia dah tua is. Faktor usia. Tangkaplah dulu. Tapi hari ini ada wayang sudah dimain, tuan-tuan. Wayangnya adalah seorang Exco Terengganu ditahan SPRM. Wah. Exco Terengganu daripada PAS ditahan oleh SPRM. SPRM Terengganu menahan seorang Exco Kerajaan Negeri kerana disyaki salah guna jawatan kedudukan dengan mengarahkan dua anaknya diambil bekerja di sebuah syarikat berkaitan GLC di negeri ini. Menurut sumber, lelaki berusia 60 tahun itu ditahan kira-kira 11.15 pagi ketika hadir memberi keterangan. Catatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan itu 2018 dan 2020. Suspek juga adalah adun salah sebuah daerah di negeri itu, dipercayai menggunakan jawatan yang kedudukannya sebagai Exco dan pengurusi lembaga pengarah sebuah syarikat untuk mengarahkan kedua-dua anaknya dan ambil bekerja di dua anak syarikat negeri tersebut. Tapi saya ada soalan lah, kalau yang ni boleh ditahan SPRM, yang Nurul Izzah dapat jawatan tu macam mana Kan yang tu macam mana? Okay, dia tak ada arahan. Yes, macam ni mungkin ada arahan. Okay, fine, tak apalah. So PAS mengatakan hari ini bahawa dia terbuka siasatan SPRM terhadap Exco Terengganu. Dia orang tak ada masalah, nak siasat lah. Dia orang tak ada isu tentang perkara tersebut. Tetapi yang menjadi pertikaian adalah, adakah bukanlah pertikaian macam mana, adakah PAS ini akan mampu untuk membawa perubahan di dalam arena politik yang akan datang. Okay. Fizi menjelaskan, in the 6 most recent poll, dalam 6 kajian yang terkini, Invoke telah menambah 3 soalan. Yang pertama, parti ni semua sama. So, bukan soalan jawapan. Jawapan dia satu, parti ni semua sama. Kedua, saya nak parti yang baru untuk mewakili ideal saya ataupun mewakili aspirasi saya. Yang ketiga, tidak ada parti yang bagus. Saya tak suka mereka semua. So 3 soalan ni ditambah. Okey. Pada Januari 2026, dapatan yang paling baru setelah 6 kali dibuat 6 bulan. So, Oktober, November, Disember, Januari, 4 bulan. Maksudnya 6 kali soalan, mungkin 4 bulan tapi 6 kali. The number of people, jumlah orang yang mengundi alternative option surpass traditional supporters. Maksudnya orang yang memilih 3 jawapan di atas tadi, semua parti ni sama, semua parti tak guna dan sebagainya, adalah 52% berbanding 48%. Dia kata dia ada sejarah, dia punya survey ni margin of error 2%. So kalau kita tolak 2% pun dia boleh dapat 50%. Tapi 48 tu bukan jadi 50, 48 tu jadi 46 lah. Okey, Rafizi juga menyatakan bahawa highlighted perubahan pada pengundi Cina dalam menyokong Pakatan Harapan yang menurun daripada 80 ke 90%. Sebelum ini pengundi masyarakat Cina sokong PH. Sekarang ini throughout the years telah menurun kepada hanya 50%. Pada Januari, hanya 5% yang akan sokong BN dan 2% akan sokong PN. Okay, dari kalangan masyarakat Cina. Dia mengamalkan bahawa penurunan, maksudnya jumlah orang yang akan mengundi Pakatan Harapan juga akan menurun. Yalah, contoh saya lah, saya tak akan pergi mengundi lah kan. Saya tak ada calon yang saya nak undi. Berdasarkan kepada trend daripada recent state election, berdasarkan kepada trend daripada election ataupun pilihan raya negeri yang baru-baru ini, dan juga beberapa by election, contohnya Sungai Bakap dan sebagainya, penurunan pengundi Cina jatuh
42% dan pengundi dia jatuh kepada 45% sahaja. Sebelum ini kalau turun mengundi, kalau China, India ni 70-80% akan turun mengundi. Kali ini hanya 42-45% sahaja turun mengundi. Melayu pula, Malay voters turnout remains significantly high. Melayu pula tetap tinggi, iaitu 70%. This disparity leads to critical consequences. Kesan dia besar, tuan-tuan. Kan, terutama di kawasan yang mixed seat, kawasan yang mana dia punya parlimen tu ataupun kawasan pertandingan itu, pilihan raya itu bergabung ataupun bercampur di kalangan Melayu dan bukan Melayu. Kalau PH can only secure 25 to 30 if PH as a whole can only secure kalau PH hanya boleh secure 25 ke 30% undi Melayu, undi Melayu kalau dia dapat 20-30% saja, mereka nak menang susah. PH nak menang susah, katanya. Kalaupun undi China turun naik 50% daripada 42%, the voter structure remain predominantly Chinese and the vote majority of those seats will still flow to DAP. Kalaupun majority China yang mengundi 50% je keluar, kawasan DAP yang majority China dia still boleh menang. Tetapi kawasan PKR yang bertanding dia mixed seat, dia most likely takkan boleh menang. Dia kata, apakah halangan kepada parti baru? Kalau dia nak buat parti baru, apa halangan dia? Walaupun ada selera kepada rakyat untuk parti baru, walaupun rakyat kata kita kena ada parti baru, kita kena ada parti baru, kita kena ada parti baru, Rafizi mengatakan dua masalah besar atau dua halangan terbesar, iaitu pendaftaran dan akhirnya susah untuk mendapat kebenaran kerajaan. Kerajaan nak approve parti baru ni susah. Tanpa ada political baru, tanpa ada parti politik baru, the segment of the population disillusioned with existing party will force to choose the lesser of two evil. Kalau dah tak ada parti baru, berkemungkinan kalau dia terus mengundi pun, dia tak akan undi parti, tuan-tuan. Dia akan undi individu ataupun dia pilih, tengoklah mana yang tak teruk. Aku ni memang, contoh kalau China lah, dia kata, kalau di antara PKR dengan PAS lah bertanding atau bersatu, aku takkanlah nak undi bersatu, aku undilah PKR. Atas sebab itu saja. Bukan sebab dia suka PKR, tapi kerana dia tak nak PN. Tapi jumlah yang turun mengundi tu rendah, payah juga. Okay. Dia juga, okay, yang ni warning dia warning juga bahawa idea untuk gabungan katakanlah gabungan calon-calon bebas ni, daripada perspektif voters, apabila mereka keluar mengundi setiap 5 tahun sekali, mereka merasakan undi mereka ni kena ada impact. So the ideal is to elect a government there, like, even if that isn't possible, there at least hope for a stable principal block in parliament. Okay, seterusnya tuan-tuan boleh pergi baca kat Century Daily lah. Dekat Century Daily dia ada main apa yang diutarakan tentang perkara ini kan, tentang dikurangkan kawan ini. So kita kata, apa akan jadi kepada Pakatan Harapan? What will happen to Pakatan Harapan, tuan-tuan? Apa akan jadi kepada Pakatan Harapan selepas ini? So Pakatan Harapan akan menghadapi satu masalah yang sangat besar. Okay, Pakatan Harapan akan menghadapi masalah yang sangat besar, iaitu masalah untuk nak memenangi hati pengundi, sebagaimana yang disebutkan tadi. Invoke ni aku tak percaya lah. Tak apalah. Tak apalah, tuan-tuan. Tak percaya tak apa. Saya kata tak percaya tak apa kan. Kita tak suruh percaya pun. Alright. Tak percaya tak apa. Tak nak percaya tak apa kan. So kalau daripada situ kita boleh nampak kesan akibat. Kita dah boleh bagi tahu apa yang akan berlaku. Kita dah, bukanlah kita kata ramalan itu 100%, tetapi so far apa yang kita cakap ni tak pernah salah lah. Kan? So far apa yang kita cakap ni tak pernah salah. So, Fizi menjelaskan, in the 6 most recent poll, dalam 6 kajian yang terkini, Invoke telah menambah 3 soalan.